sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap ahli bid'ah. Ahli sunnah wal jamaah senantiasa membantah ahli bid'ah, mengingkari mereka dan bid'ah mereka. Mengingkari mereka yang mengingkari tokoh-tokohnya atau mengingkari pengikutnya secara amnya, dan bid'ah mereka, yakni perbuatan-perbuatan yang menyalahi as-sunnah itu, melarang mereka mempraktikannya, yakni mencegah sedaya upaya, menegur dan mengancam mereka daripada perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan itu, dengan dijelaskan bahawa ini semua menyalahi as-sunnah. Sedangkan perbuatan menyalahi as-sunnah adalah maksiat yang mengundang dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah, membantah mereka. Kalau lawan membantah mereka, apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan jangan jemulah. Selalu saya ingatkan, perlu kita lihat lawan bagi sesuatu untuk kita memahami perkara itu. Jadi saya nak tanya di sini, sikap yang pertama ialah membantah ahli bid'ah. Lawan membantah apa? Mengikut, atau boleh tak saya kata memuji, menyokong atau memuji. Mungkin dia tak ikut. Kalau ikut tu dah melampau sangat lah, itu dia dah jadi sekongkol dah, sama dah. Tapi ini orang tu dia memang di atas sunnah, tetapi dia keliru tentang apa sepatutnya sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah. Dia keliru. Sebab tu Syekh penulis dia meletakkan perkara ni supaya kita jelas tentang benda ni, jangan kita keliru. Sekalipun dia mungkin di atas sunnah, tetapi dia bersikap lunak dengan ahli bid'ah, bersikap lunak. Dan mungkin jangan terkejut sekiranya dia menganggap bahawa tidak ada banyak beza pun. Ya, aku tak setuju dengan kau, tetapi aku tak ada masalah dengan kau. Tuan-tuan pernah dengar orang kata kawan biar 1000 musuh jangan dicari? Boleh tak saya kata sikap populis? Pernah dengar populis? Ini adalah satu pendekatan populis, maknanya dia nak bersama dengan semua, dan akhirnya dia seperti orang yang tak ada prinsip lah. Itu sama sekali bukan sikap ahlu sunnah. Ahli sunnah mereka tegas. Jadi membantah ahli bid'ah jauh sekali daripada memuji mereka. Boleh saya kata tuan-tuan, poin yang pertama ini sahaja kita akan lihat bagaimana ramai yang tersungkur dalam menegakkannya, kerana banyak sebab. Kerana kekeliruan mereka tentang prinsip ni, kerana sikap kompromi mereka yang tak kena pada tempat, kerana barangkali nak jaga periuk nasi. Dia kalau dibantah, dia cari kawan atau dia cari lawan. Tuan-tuan jangan ingat benda membantah ni satu benda yang mudah atau yang semua boleh melakukannya. Bahkan mungkin ramai yang teragak-agak mungkin sampai takut, khawatir untuk melakukannya. Kerana apa? Kerana ada implikasi dia. Tapi ini dia, membantah ahli bid'ah, menyatakan penyimpangan mereka dan mengingatkan orang ramai tentang bahaya mereka. Apa tujuan dia? Supaya manusia, orang ramai jelaslah. Ya, jangan terkejut pada hari ini mungkin ramai yang keliru di luar sana. Semua pakat kata ahli sunnah lah. Tuan-tuan, ada tak siapa? Saya ahli bid'ah. Tak ada. InsyaAllah barangkali dia terjebak dalam seburuk-buruk benda bid'ah, tapi dia tetap kata saya ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam masa yang sama bid'ah hasanah ada. Mengaku je lah terus terang, saya ahli bid'ah hasanah.